Usahawan sensasi yang juga ibu kepada Datuk Seri Alif Sukri iaitu Bonda Rosita Ibrahim mencuri perhatian selepas sepotong video pendek yang dikongsikan di platform TikTok tular. Menerusi video berdurasi 41 saat itu, Bonda Rosita kelihatan sedang membuat sesi siaran langsung bersama pengikutnya sebelum menerima panggilan dari suami yang juga abang sulung kepada aktris Rebecca Nur Al-Islam iaitu Ustaz Khairul. Bagaimanapun, apa yang mencuri perhatian adalah Khairul seakan menegur tindakan Rosita yang dilihat mengulas mengenai isu salah faham membabitkan adiknya dan juga isteri kepada usahawan selebriti Alif Sukri iaitu Datin Sahida. Sayang, aduhai, tadi kan saya baru cakap semalam kita dah bincang. Saya tengok awak punya live ni. Saya nak ketengahkan dekat awak. Benda ni penting, saya nak cakap sekejap je katanya. Kurang senang dengan tindakan suaminya, Rosita bagaimanapun menyerahkan telefon bibitnya itu kepada pembantunya. Menjengah ke ruangan balas, rata-rata warganet meninggalkan pelbagai respon pada hantaran berkenaan. Malah ramai yang berasa kurang senang dengan tindakan suaminya itu yang secara terang-terangan menegur tindakan isterinya.